Ramai. Lepas tu nanti awak kena intro pula nama siapa, bagi tahu, kena kenalkan diri. Sebab dia orang jenis friendly punya orang. Bang, Velocity tu tak boleh bang. Mel lah payah pula ni nampak ni. Ada orang beraya rumah saya korang. Tapi saya tak kenal anak siapa ni. Selalunya orang beraya ke rumah ni dia bagi tahu anak siapa, saudara mara ke apa ke kan. Ini saya tak kenal ni. Macam mana? Saya tengah fikir anak siapa lah ni Kalau nak ikutkan daripada kecil tu, kau tak pernah tengok apa lah dia Korang boleh bantu saya tak? Anak siapa ni? Tak kenal ni. Datang elok-elok. Mujur dia cakap nak beraya kalau dia minta duit tadi. Pergi Indonesia sini kan bawa wisata Menggelang. Apa tu? Anak Pak Sahak tu kan jual cendol Tak lah, mana ada. Kadang duit raya boleh? Mana boleh macam tu. Raya tak apa tak nak minta duit raya. Mana boleh. Saya kena raya. Faham kat mana Temeluk? Kerana boleh pergi umrah minggu depan. Sini scanning. Okay bang, perkenalkan diri bang. Nama, umur, harapan untuk kehidupan. Nama saya Raimi. Nama dia Raimi. Umur 20. Menjadi cita-cita Pomen. Matlamat dalam hidup. Membantu ibu bapa. Ibu bapa. Awak pula nama apa? Nama Sa'i. Umur 21. Cita-cita. Jadi Pomen juga. Matlamat hidup. Banggakan mak ayah. Banggakan mak ayah. Mak ayah nombor 1. Mak ayah nombor 1 dia ni. Mel lah raya kat macam. Saya pun tengok-tengok orang ni datang rumah saya ni. Sebab saya dia buat makan-makan lah sikit tapi tak banyak lah. Jangan serbu ramai sangat. Ni yang cukup dalam 10 orang je. Nak lokasi kampung? Nak lokasi kampung. Tak lebih tahu. Kalau kau datang duit raya ada tak kanda? Inilah manusia sebenarnya. Datang untuk duit. Datang untuk duit untuk apa? Kita orang datang untuk berkenal dengan Abang Kanda. Ini yang kita nak. Kena lawak. Apa? Lawak, poti semua ada. Awak ni. Tengok sama YouTube. Tengok sama Ya Allah. Awak ada awet dah? Ada awet dah? Tak ada. Awak ada awet dah? Awak ada? Awak yang tak ada ke? Ada. Awak ada ke tak ada? Ni ada. Awak ada? Awak ada tak? Yang mana yang ada? Ni. Awak yang ada. Okey, kau nak tanya awak ni. Awak ada awet betul tak? Awak panggil awet awak nama apa? Nama panggilan yang susui papa ke sayang ke? Cepat share lah sikit. Kalau dia tengok ni malu. Tak lah, share lah. Nak bagi orang tahu. Awak panggil awet apa benda? Kalau kau panggil ni baby, awak apa? Panggil nama je. Panggil nama contoh. Kalau contoh macam nak tidur. Nak malam apa macam mana? Macam mana? Selamat malam. Contoh macam kau kan. Baby, selamat malam tau. Tidur elok-elok. Baby nak tahu tak? Bisa je serangan baby. Okey, awak pula? Awak macam mana? Gunat gitu. Gunat nama apa nama? Alah, malu pula. Ini kalau dia tengok ni, mesti dia bangga dengan awak. Nama samaran lah. Mesti dia bangga dengan awak ni. Nama samaran. Aina. Malu dia. Aina, kepada Aina yang ada dalam ni, Aina yang duduk Temeluk. Sekolah mana dia? Dia pergi belajar dosen. Dia tak. Dia tengah belajar lah. Belajar. Yang tengah belajar sekarang, ingat boyfriend awak ada kat sini. Ni, dia tengah duduk entak kat sini. I love you. Kelakar budak-budak Temeluk ni. Siapa awet dia? Komen sikit. Tak ada adalah ni, tak ada lah. Awet dia tak main benda ni. Awet awak memang Omi Omi cek. Merah ada muka member tu. Kat Temeluk ke nak beraya ni? Pisah member tu. Kanda, mana partner Kanda? Tak ada. Saya tunggu ada orang datang lagi. Lepas tak pakai paku lah. Saya Aina. Kau ya je. Awak parking kereta ke dalam boleh? Dalam. Tapi awak nak keluar. Tapi awak
Awak nak keluar pula susah nanti. Kau risau awak nak keluar tu susah. Parking. Apa je? Parking bawah sungai. Tak raya dengan share ke? Anak baharung betul. Kau ni kat Temeloh. Dia dekat Sabah. Macam mana kau nak raya dengan dia? Awak pun. Orang Temeloh cakap kepala otak awak lah. Well, hitam orang Temeloh cakap. Tak, rumah akak ni. Parking je dalam tu tak apa. Tapi parking elok-elok lah. Parking tu. Jangan parking dalam rumah dia. Awak ni kan. Kang, nampak? Kau dah cakap, kau cakap Temeloh ni. Awak faham tak faham kau cakap Temeloh ni? Mana ni? Kau rasa macam kereta dia. Ya, kereta dia tu. Suka ya dah tu. Kanda, nanti aku on duit aku bagi tahu. Okey. Okay, makanlah dulu ya. Makanan tak berapa sedap pun. Minta maaf lah kalau air FNM. Minta maaf Air pun sedap ke? Air pun sedap Awak ni kerja nak ambil hati kau je kerja. Tak ambil hati User. Kau ni banyak tetamu nak menyambut lagi Cara-cara nak salam tetamu lagi. Sekejap saya tengah ada cara salam tetamu. Orang baik. Apa benda ni? Jangan gelak-gelak lagi. Kau yang sampai kau suruh wadidau lagi. Wadidau sekarang? Tak pandai. Tak pandai. Kalau pandai dia kena suruh buat lah. Ada tak? Aku rasa ya dah tadi lah. Mesti kena. Suka ni suka. Yang ni yang datang rumah kau ni mesti aku pun kena. Awak pun kena ke suka? No. Apa betul? Lu lah. Agak pusing depan tu. Pusing. Siapa ni? Ni siapa? Ni siapa? Ya Allah. Siapa ni? Tu siapa? Kau pula tak kenal pula. Awak, kau pergi live pula. Kau yang tak kenal orang pula. Siapa dia? Siapa ni? Kak Tira. Dia salah rumah. Ya, mungkin salah rumah. Dia macam awak tadi, salah rumah. Padahal bukan nak pergi sini pun sebenarnya. Tapi sebab nampak ni pasal terus pergi sini. Bulan. Ya, bulan. Hello. Atau Sabtu ke. Ni siapa pula ni? Aduh, kau pula. Ni siapa ni? Kanda, ni pakai kereta atas Kanda. Tak, ni siapa? Ni siapa? Ni siapa pula? Lah, kau pula tak kenal orang pula ni. Kau yang pelawarnya, siapa je datang? Kau ni tak pelawar orang datang ni. Macam mana? Kau boleh halau awak ke? Kau boleh halau awak ke? Siapa ni? Ni kita ada juga. Kau pula tak kenal orang pula. Siapa ni? Tak ini, tengok muka tak ini. Allah. Siapa Pasti dia orang siapa pula. ni kot. Ni tadi kereta putih ni tadi. Tak, geng-geng ni. Anak beranak. Ni kot. Kau pun tak tahu lah. Kau pun tak tahu. Kau ajak. Dia jujur cerita kau tak ajak berapa ramai orang pun. Tapi balik lah. Balik. Balik dulu lah. Tak kena ajak lah. Balik. Balik. Nampak kan? Kau pernah tengok tak? Tuan rumah halau tetamu. Balik. Kau tengok apa? Halo. Balik. Dia yang pelik-pelik pula datang. Mula pada dia. Balik. Tak ada makan lah. Tu. Okay korang, saya tak boleh live ni. Kalau saya live, sekejap lagi semakin pelik lagi datang rumah saya lagi. Okay korang, saya gerak dulu korang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.